Jadi soal peradaban melibatkan soal falsafah ilmu. Peradaban ni bertitik tolak daripada ilmu. Tidak berlaku peradaban yang tidak bertitik tolak daripada ilmu. Jadi sebenarnya semua sistem yang kita amalkan ni, negara-negara yang merdeka daripada penjajahan ni semuanya mengamalkan sistem yang diambil daripada negara yang menjajah. Dan negara yang menjajah, Barat secara khususnya, telah membangun sistem ini berasaskan kepada falsafah ilmu mereka. Jadi sebab itu, kita tengok sistem dari politik, demokrasi, ke ekonomi, sosialis, ke kapitalis, ke apa benda, komunis, ke apa semua. Semua itu, bahkan sistem sosial, perlembagaan, perundangan dan sebagainya, semua itu dibangun ke atas falsafah ilmu, bukan dibangunkan begitu saja. Kemudian bila kita ambil sistem, kemudian kita tak hurai soal falsafah ilmu, kita terperangkap dalam sistem itu. Kita tak boleh keluar pun dalam sistem tu. Jadi ini menyebabkan kita membuat kesimpulan bahawa kalau kita nak bercakap tentang perubahan yang total, sebenarnya apa adawat ataupun alat-alat ataupun pendekatan ataupun manhaj yang kita pakai sebelum ni tidak menyampaikan kita kepada perubahan yang sebenar. Hasrat kita jauh, tetapi alat kita tak sepadan sebab kita gagal membaca titik pertemuan di antara Barat dengan Islam tu dekat mana.